Shot kena bedah ke? Jawapan senang, tak. Jom saya bawa tunjuk. Okay, jom. So, ni Mr. P kita. So, biasa kalau klien datang, kita akan minta diorang baring dekat sini. Okay, then sebelum kita buat prosedur, kita akan sapu krim kebas selama 50 minit. After that, kita akan bersihkan. So, biasa patient dah tak rasa apa-apa dan kita akan inject. So, kita inject kat mana, doktor? So, biasanya ini kita punya Mr. P, kita akan inject 4 point. 1, 2, 3 dan 4. So, biasa patient tak akan rasa sakit sebab kita guna jarum yang sangat-sangat nipis lah, sangat-sangat kecil. So, apa yang perlu patient buat selepas kita inject, biasanya tak boleh bersama dengan pasangan selama 3 hari. Selain daripada itu, tak ada masalah untuk buang air dan sebagainya, tak ada masalah. Okay guys, so siapa yang ada masalah kekerasan, nak improve kekerasan, nak improve performance, boleh datang discuss, kita discuss pasal P-Shot. Okay, dan kalau berminat, boleh klik link di bio.